Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ini kita akan mengajar berkaitan dengan iaitu buku catatan pertama. Sebelum kita mulakan, cikgu akan ada penambahan sedikit berkaitan dengan ni. Ini adalah dalam bahasa Inggeris yang dipanggil sebagai journal entry. Okey. Sebelum kita mula, dengar dulu apa yang dikatakan berkaitan dengan journal entry. Selama video ni berdurasi selama 3 minit. Dipersilakan. Hello there, I'm James, and in this video I'll attempt to explain how journal entries work in less than 2 minutes. Stop clock. What is a journal entry? The journal entry is a record of a financial transaction in an accounting system. By financial transaction, I mean an event that involves the transfer of money or monetary value. What does the journal entry look like? At the top, we have the journal number. This is unique to the transaction and allows us to track it. To the left, we have the posted date, which lets us know the accounting period that the transaction falls in, followed by the accounts impacted by the transaction, a short description which explains the purpose, and then we have the debits and credits, split into 2 columns because in double entry accounting, there are 2 equal and opposite sides to every transaction. Debits go on the left and credits go on the right. As a sense check, the total of the debit column must always equal the total of the credit column. When we post the journal entry, we take all this information and record it in our accounting system. Allow me to explain with an example. On May 15th, Legalis Legal Solutions provides consultation services to Pippin for a fee of $2,000, which they pay in cash. This is a financial transaction because it involves the transfer of money in $2,000 cash and monetary value in the services provided. So let's record this in our accounting system using journal entry. First, we want to give it a unique journal number to identify the transaction. 11:1. Then we want the post date, which is the date that the transaction took place on. That's May 15. A brief description. Legal services shall do. Now, which accounts are affected by this journal? In double entry accounting, every transaction affects at least 2 accounts. On the one hand, Legalis Legal Solutions received $2,000 in cash. So we need to increase the cash account on the balance sheet. Cash is an asset, which means it's a normal debit account. So debits increase cash and credits decrease it. For this transaction, we need to debit cash in the left column of the journal entry by $2,000 to increase it. On the flip side, we need to record an increase in service revenue on the income statement because the business earns $2,000. Service revenue is a type of revenue, so it's a normal credit account. That means credits increase service revenue and debits decrease it. So we credit service revenue in the right column by $2,000 to increase it. As you can see, the total of the debit column matches the total of the credit column. Happy days! Now we can post this journal entry into our accounting system. We can visualize this using the T accounts. We need one for cash and one for service revenue. Let's say the opening balance of the cash account was $10,000, and for service revenue it was $5,000. These numbers have been brought forward from the previous accounting period. Now let's post the journal. First, we debit the left of the cash T account by $2,000, which increases its balance to $12,000. Then we credit the right of the service revenue T account by $2,000, increasing it to $7,000. I have put together a journal entries cheat sheet, which you can find and download right here. And if you'd like to learn more about accounting, then why not give this video a watch next? And I'll see you there. Okey. Bila kamu tengok tadi, itu cikgu terangkan berkaitan dengan journal account. Okey, ini adalah tajuk yang kita nak masuk ni. Okey, pertama sekali iaitu modul 4 iaitu buku catatan pertama. Okey, untuk yang ni kita akan berkaitan dengan buku catatan pertama. Okey, dalam bab 4. Okey, untuk pengenalan, buku catatan pertama ialah buku catatan asal yang merekodkan segala urusan urus niaga perniagaan. Ini kita boleh tengok dalam muka surat 96 ataupun kita boleh tengok di dalam nota yang cikgu beri pada hari Isnin yang lepas. Okey, untuk ini semua urus niaga akan direkodkan terlebih dahulu
di dalam buku catatan pertama sebelum dipindahkan ke ledger. Okey. Ini ada di dalam ni. Dan ini adalah jenis-jenis buku catatan pertama yang ada. Yang pertama adalah journal, yang kedua adalah buku tunai runcit, yang ketiga adalah buku tunai. Seterusnya, journal. Journal ni adalah buku catatan asal atau buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod semua urus niaga perniagaan mengikut kronologi atau urutan tarikh. Buku tunai buku yang merekodkan semua pembayaran dan penerimaan dan pembayaran wang tunai dan cek. Dia akan merekodkan di dalam ni. Okey, ini adalah contoh buku tunai. Yang tadi ini adalah buku journal. Okey, journal dia akan ada pertama sekali adalah tarikh, butiran, folio, debit dan kredit. Untuk buku tunai pula, kita akan ada iaitu yang pertama iaitu tarikh, butiran, folio, buku tunai, bank dan akan diulang kepada bentuk kredit sama. Ini untuk cara membuat buku tunai. Yang ketiga, kita boleh bagi tahu ini adalah buku tunai. Buku tunai ialah buku yang merekodkan pembelanjaan harian yang melibatkan pembayaran amaun yang kecil dan tidak sesuai untuk dibayar dengan cek. Okey, kalau kita tengok cara dia, kalau kecil ni selalunya dia pembayaran cek ni dia hanya menggunakan iaitu dalam bentuk tunai sahaja. Seterusnya, kegunaan buku catatan pertama. Kegunaan buku catatan pertama bertujuan untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urusan niaga dalam perniagaan. Oleh itu, buku tunai pertama merupakan alat kawalan dalam sistem perekodkan urus niaga. Okey. Terusnya, journal am. Okey, kita akan ajar berkaitan dengan journal am. Okey, tujuan journal am adalah journal am urusan yang bukan melibatkan orang kata dia ni journal khas kebagi kepada 4 yang kita belajar. Yang pertama sekali journal belian. Yang kedua journal jualan. Yang ketiga journal pulangan belian. Yang keempat journal pulangan jualan. Okey. Dan format untuk journal am ni kalau kita belajar adalah pertama sekali kita akan buat adalah tarikh. Yang kedua, nama akaun yang didebitkan, contoh sebagai ini. Yang ketiga, nama akaun yang dikreditkan. Yang keempat, catatan debit dan kredit tersebut adalah berasaskan catatan bergu, iaitu satu akaun yang didebitkan dan satu lagi akaun yang dikreditkan. Nampak? 1, 2 yang didebitkan. Ini adalah. Ketiga adalah penerangan berkaitan dengan urus niaga terlibat. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah rujukan halaman di dalam ledger. Ini, folio. Yang kelima adalah debit. Merekodkan jumlah akaun yang didebitkan. Yang keenam, berkaitan akaun yang telah didebitkan, jumlah dia. Yang ketujuh adalah jumlah yang dibahagikan. Di bahagian debit mesti sama dengan bahagian kredit. Dan yang ke-8, rujukan halaman 1 di dalam journal am. Ini adalah JA1. Nampak cara pembuatan dia. Ini adalah format untuk journal am. Urus niaga. Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan urus niaga journal am. Catatan pembukaan. Belian aset bukan semasa secara kredit. Jualan aset bukan semasa secara kredit. Ambilan barang niaga. Ambilan aset bukan semasa. Okey. Dalam journal am, bagaimana kita akan gunakan urus niaga yang digunakan adalah berkaitan yang pertama, ambilan. Okey, catatan pembukaan dia. Tengok, kita nampak. Mestilah dia tu kategori daripada aset, belian daripada aset bukan semasa. Iaitu kita beli yang berkaitan bukan belian aset. Maksudkan aset bukan semasa. Mestilah dibeli secara kredit yang pertama.
jualan aset bukan semasa, dia kata mestilah dicatat dalam secara kredit, dan ambilan barang niaga juga perlu dinyatakan. Dan juga ambilan aset bukan semasa perlu dinyatakan. Ini adalah di dalam urusan untuk sistem general arm. Urusan yang lain pula adalah modal tambahan. Ini kita boleh rujuk di dalam muka surat 98 dan 99. Modal tambahan selain tunai dan bank. Kita nampak kan kalau kita tengok tunai dan modal tambahan ni memasuk tunai pemilik untuk kegunaan perniagaan. Contoh dia bawa masuk 1,000, dia perlu masukkan di dalam di dalam tunai dia akan didebitkan 1,000, di dalam modal pula akan dikreditkan sebanyak 1,000. Itu adalah di tunai ini adalah dalam aset, betul kan? Tunai adalah aset, manakala modal ini dalam equity pemilik. Okey, catatan penutup, catatan pelarasan, pembetulan kesilapan dan realisasi. Okey, catatan pembukaan. Ini kita boleh tengok dalam contoh 1, muka surat 98 pada 1 Januari 2016, Encik Farid memulakan perniagaan dalam membawa masuk tunai berjumlah RM35,000 Malaysia ke dalam bank dan perabot bernilai 2,400 ke dalam perniagaannya. Ini contoh yang pertama. Ini adalah dipanggil catatan pembukaan. Contoh yang kedua pula, baki berikut diambil daripada kedai Kek Zahra pada 1 Mei 2016. Okey. Ini contoh catatan dia. Bila berkaitan dengan catatan ini, kita nampak kan, okey. Dia ada untuk catatan pembukaan. Ini selalunya akan adalah. Contoh, bila ada catatan pembukaan, dia kata dia akan bawa masuk di dalam akaun tunai. Bila dimasukkan di dalam akaun tunai, kita akan boleh ambil di dalam ni adalah kita akan ambil berkaitan pertama sekali hari ini Khamis 9 hari bulan 4 2026. Berkaitan dengan bila kita nampak dalam ini, kita perlu buat journal arm. Bila dalam journal arm, apakah yang perlu kita buat adalah pertama sekali jadi dalam journal arm kita perlu buat adalah journal arm. Pertama sekali akan ada tarikh. Lepas tu butir. Lepas tu apa dia? Folio. Debit. Kredit. Ini di dalam semua ni. Contohlah. Jadi dalam bentuk RM kena ditulis pada macam yang pertama. Dan contoh dia yang di dalam soalan ada dia masuk. Ini adalah untuk kegunaan awal. Dia ada cerita. Cik Farid ni dia memulakan perniagaan di dalam journal arm ni. Dia kata dia mulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah 35,000. Pada tarikh 2016. 2016 Januari 1. Butiran dia dan kita akan debit di dalam akaun tunai. Contoh kita buat folio ni, kita kata dia di bawah LA1 sebagai contoh kita boleh pakai. Tarikh dia bawa masuk sebanyak 35,000 dan dia punya kredit dia adalah akaun modal. Nampak tak? Sebab dia kata first kali kita akan mau masuk, kita masukkan dulu debit, masukkan kita akan ambil debit tunai, kredit modal. Boleh?
Modal ni adalah modal permulaan perniagaan. Okey, kira modal ni kira untuk pertama sekali lah. Modal dia adalah 35,000. Apa dia? Apa dia? Tak nampak ah? Okey, sat. Kena tunjuk. Nampak tak? Okey. Cikgu bagi siap-siap. Okey. Ini adalah cara dia buat modal. Kalau kita nampak. Okey, pertama sekali dalam modal, okey, ni tunai 35,000. Betul kan cikgu kata? Sebab dalam catatan ni ada menyatakan kita bawa masuk modal memulakan perniagaan dengan modal 35,000. Bila 35,000 bermaksud dia bawa masuk jumlah modal berjumlah tunai sebanyak dalam akaun tunai sebanyak RM35,000 Malaysia. Betul. Yang kedua, dia kata bila dia masuk tunai secara kira dia masuk cara awal, tidak masuk dari debit dan kredit dia, kita hanya perlu masuk di dalam modal untuk mendapatkan sistem catatan bergu. Ingat tak macam mana? Mesti ada debit, mesti ada kredit. Debit dia adalah aset semasa, kredit dia adalah equity pemilik. Jadi bila kita nampak cara dia, okey, cikgu lupa satu. LA1. Contoh kita buat catatan, ini adalah LA1. Di catatan ledger. Ledger pun kita boleh guna macam-macam jenis. Sebagai contoh. Okey, dalam catatan ledger kita nampak dia boleh tulis okey. Masuk tunai untuk kegunaan. Kita boleh masuk lagi. Ayat yang lebih elok adalah membawa masuk tunai pemilik untuk kegunaan perniagaan. Itu ayat yang sepatutnya kita kena tulis. Bukan kita perlu tulis modal sahaja. Ini ayat yang sepatutnya kalau kamu buat, kamu perlu tulis. Untuk dia punya, kita nak ceritakan dekat dalam ni. Kenapa kita buat jurnal peringkat awal? Kenapa kita katakan dia ni masuk pada akaun modal? Okey. Masuk tunai. Pemilik ke dalam perniagaan. Okey. Ini catatan dia. Kita akan guna yang pertama. Okey. Yang kedua, kita akan boleh bawa masuk lagi adalah ke dalam, okey. Kita nampak. Bila tunai dan bank. Bila tunai dan bank, dia boleh jadi dua. Masuk tunai sepatutnya bukan tunai, tapi tunai di dalam bank. Nampak? Bila tunai di dalam bank, kalau kata tunai di dalam bank, masuk kata tunai itu adalah salah. Jawapan sebenar bila kita nampak dia kata dia bawa masuk tunai ke dalam bank adalah ke dalam akaun bank. Baca balik, kita kena baca balik kedudukan ayat dia. Sebab dia kata bawa masuk tunai ke dalam bank. Boleh? Okey, sebab dia kata dia bawa masuk modal dia yang pertama untuk memulakan perniagaan. Okey, itu yang pertama. Yang ayat yang seterusnya dia kata 2,400 perabot bernilai 2,400 ke dalam perniagaan. Bila 2,400 ni pada tarikh yang sama juga, kita boleh gunakan cara dia. Okey. Pada tarikh yang sama. Okey, kita boleh guna. Okey, bank. Bank ni kita boleh nampak. Okey, bila kita nampak perabot ni apa dia? Aset apa? Perabot. Aset apa dah? Aset bukan semasa. Okey, Farhan pula Fakrul. Okey. Perabot apa dah? Ya, ada dia kategori apa? Perabot. Kegunaan. Ya, barang apa? Barang niaga ke barang apa tu? Salah Fakrul. Aset apa? Astaghfirullahalazim. Okey. Itu adalah aset bukan semasa. Yang kali kena banyakkan perhati, fokus. Okey, itu adalah aset bukan semasa. Kita akan masuk dalam akaun perabot ataupun kita boleh gunakan perabot tu untuk tujuan apa? Barang perniagaan. Bila masuk perniagaan kita boleh masuk
ambilan minat barang niaga boleh. Tapi dia kata yang ni untuk perniagaan. Bila dimasukkan dalam perniagaan ni, kita akan masuk perabot. Kita boleh masuk dalam akaun perabot. Kita boleh buat kan. Debit akaun perabot, kredit. Apa dia? Apakah kalau dia mau masuk dengan... Nampak tak apa yang dia buat? Bukan ambilan. Okey, sebab dia kata dia memulakan perniagaan. Okey. Pertama sekali dia kata perabot ni adalah dalam debit dia. Kredit dia kita akan masuk modal. Sebab dia kata modal ni dia tujuannya untuk membawa masuk perabot masuk perabot pemilik ke dalam perniagaan. Ni yang asal ya, perabot pemilik yang asal. Masuk kata. Dia tak boleh buat sekali ke dia? Ha? Perabot tu tak boleh buat sekali bawah bank tu tak? Boleh. Tapi sebab dia kata dia kata yang tu dalam bank. Tapi dia tak boleh dalam bank sebab nampak. Akaun perabot kan nampak. Akaun perabot dalam akaun mana? Asing kan? Okey, perabot dalam asing. Dia tak boleh masuk dalam bank. Sebab dia masuk dalam akaun modal. Nampak? Okey, di dalam ni kita nampak perabot dalam ni adalah debit. Debit perabot. Ini kita akan masuk dalam LA2 berjumlah 2,400 dan dia punya kredit dia apa dia? Modal, equity pemilik. Sebab dia akan guna formula dia. Ingat formula ni cikgu abang. Okey. Abang leh. Ingat. Okey. Yang mana debit, yang mana kredit? Debit. Yang ni debit, yang ni kredit. Ingat formula ni. Kena guna. Boleh? Okey, bila perabot adalah debit, kredit dia adalah akaun apa je cikgu kata tadi? Akaun perabot debit. Akaun kredit dia apa dia tadi? Modal. Modal. Modal tu adalah kita akan memasuk membawa masuk modal. Bawa masuk perabot pemilik ke dalam perniagaan. Maafkan cikgu nak kalau tulisan kurang elok sikit. Okey. 2,400. Ini adalah dipanggil sebagai akaun. Okey, nampak? Perabot, akaun modal. Ini dia punya sistem kontrol dia. Catatan kontrol yang kita buat. Okey, bank modal. Nampak dia punya kesinambungan bila dia kata ini adalah catatan pembukaan. Ini yang kita dapat. Ini sepatutnya kalau kita buat kena catatlah dalam ni. Boleh semua? Okey. Ini yang pertama. Okey, yang kedua dia kata baki berikut diambil pada kedai kek Zara pada 1 Mei 2026. Ni contoh. 2016 mak kata 2016. Pada Mei 1 dia kata jumlah inventory adalah 2,000. Tunai di bank adalah 1,100. Tunai di tengah mak cikgu. Tunai di bank 13,300. Akaun belum bayar. Perniagaan Maisarah 1650 ABB. ABB ni dalam mana? Kredit. Okey. Modal 16,000. Kredit. Bila kamu campur, okay, cikgu tanya. Okey. Bila kamu campur inventory tunai di bank, lepas tu dengan ABB dan juga modal ni kan. Okey, modal 16,000 total dia. Okey, ini ikut kegunaan kedua lah cikgu bagi ajak. Okey, ini contoh yang kedua. Ini contoh yang ketiga. Dia kata berkaitan dengan belian aset bukan semasa secara kredit. Bila belian aset bukan semasa secara kredit, dia berkata, maksud dia pada 2016 juga, Januari 13, Ali Enterprise membeli 3 buah rak pameran berharga RM800
secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng dengan kegunaan perniagaan restorannya. Okey, catatan pertama kita nampak pada untuk Ali Enterprise dia beli 3 rok pameran bernilai 800 secara kredit dari kedai perabot Yap Seng untuk kegunaan perniagaan restorannya. Okey, pertama sekali kita nak debit apa? Yang ni. Okey, bila rok ni kita akan masuk di dalam pertama sekali perabot boleh. Perabot dia kan kita akan masuk dalam akaun perabot berapa ratus? 800. Kredit dia kedai perabot Yap Seng. Nampak? Okey, cikgu nak suruh Mia kena buat boleh? Mia. Tak apa cikgu pada Ustaz. Okey, sebab cikgu nampak kan yang ni boleh Mia boleh buat kot ni. Yang ketiga cikgu nak ajak cara-cara ni lah, simple kat Allah. Boleh Mia. Okey, Mia kena buat Mia. Okey. First Januari 13 kan? Okey. Okey, Januari 13 kamu buat. Okey, Mia kena buat tengok untuk yang ketiga. Okey, perabot 800. Okey, apa depan sikit. Okey. Yang ni kedai perabot Yap Seng 800. Okey, ini yang pertama lah kita akan buat 800. Okey, tujuan nak apa? Mia buatkan kat ini. Okey Mia. Dah. Okey, terima kasih Mia. Okey, nampak tak? Dalam ni kita nampak. Okey, yang ni kita masuk dalam akaun perabot. Perabot RM800 ataupun kita ada dua, perabot atau peralatan kerja lah kita boleh nampak. Okey, perabot RM800. Yang kedua, kedai perabot Yap Seng. Kedai perabot Yap Seng ni dia sebenarnya dia boleh dikategorikan sebagai dua jenis, dia boleh kata. Dia pertama sekali dia adalah kategori ABB, tetapi ABB yang lain-lain. ABB masuk akaun belum bayar tetapi dalam benda yang lain lah kategori. Biasa dengar kan ABB, akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar ada dua. Akaun belum bayar yang kita selalu guna adalah akaun belum bayar kita beli barang niaga. Ini kita beli akaun belum bayar untuk tujuan apa dah? Untuk tujuan kegunaan pejabat, kira alatan, kira masuk kata yang ni alatan, kira kegunaan perniagaan. Bila kegunaan perniagaan tetapi kita masukkan sebagai dalam akaun aset, di aset bukan semasa, dikira sebagai aset bukan semasa bagi kira aset bukan semasa, kira panggil akaun belum beli lain-lain, kira akaun belum bayar tapi kita masuk lain-lain kira penghutang. Sebab dia ingat kat dalam kod. Okey, contoh kita masuk belian kan ada kod dia kan, asing kan bila kita pakai kan. Okey, belian kod lain. Kita kalau contoh yang satu lagi, belian dia akan ada. Okey, dalam belian dia akan ada kod yang pertama. Ini dalam akaun lah kita akan guna. Okey, dalam belian dia akan ada kod satu. Okey, contoh macam kita beli barang niaga perniagaan biasa, kita guna yang pertama. Okey, contoh Ahmad bin Abu, kita beli barang niaga, kita beli barang untuk kegunaan inventory kita, stok kita beli. Itu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Tetapi bila kita sebut yang kedua ni, iaitu kita beli barang perabot. Perabot ni bermaksud kegunaan dia adalah aset semasa. Aset bukan semasa. Bila aset bukan semasa ni, dia merangkumi, kita akan jadi sebagai bukan, kalau bahasa Melayu kita panggil another creditor, kalau bahasa Inggeris dipanggil another creditor, ataupun akaun bukan semasa tetapi lain-lain kita panggil. Bukan akaun belum bayar tapi lain-lain.
Dia akan masuk dalam ni. Dia akan masuk macam ni. Akaun belum bayar, tapi dalam tujuan lain-lain. Ini kalau contoh kalau kamu guna untuk dalam sistem perakaunan, cikgu cerita. Masa kamu buat, contoh kamu duduk tengah, kalau akaun selalunya kita akan duduk tengah tulis kan, key in, dia dekat dalam kita punya belajar tu. Ini nampak. Perabot, ni perabot. Lepas tu yang ni, kita akan masuk key in, akaun belum bayar tetapi lain-lain. Itu cara dia. Sepatutnya, kalau contoh kita nak key in dekat dalam sistem apa yang parent duk selalu pakai? Ni ya? Dia tahu kan? Okey, contohlah macam company contoh macam company account yang lain dia akan duk pakai sistem dia. Contoh dipanggil auto count ke. Okey, contoh sistem account perakaunan kan dia punya auto count ataupun kita pakai UBS ataupun nama-nama dia dipanggil apa sebagai UBS ataupun SIG UBS ni kan. Okey. Dalam ni dia akan buat satu transaksi, dia akan buat dalam satu yang benda yang lain dipanggil akaun belum bayar tetapi dalam bab lain-lain. Sebab dia nak membezakan antara akaun belum bayar ni, dia nak membezakan akaun belum bayar ini untuk tujuan pejabat ataupun akaun belum bayar untuk tujuan perniagaan barang-barang niaga. Faham? Itu pembezaan utama dia. Okey, yang kedua, sebuah mesin type terpakai dibeli secara kredit dengan harga 330 daripada perniagaan Nordida. Dalam ni buat benda yang sama juga, tapi cikgu nak kasih buat boleh kasih. Okey, kerabat. Debit apa, kredit apa? Boleh tak kasih? Kasih terangkan. Cuba. Okay, yang lain cuba bantu tengok kasih dia buat macam mana. Sebab cikgu nak ajak cara ni. Ini dalam ni contoh, tapi dalam contoh ni kita boleh ajak macam mana cara dia. Ini dalam ni. Okey, betul. Alatan pejabat berapa? Debit berapa? Debit dia berapa? Debit berapa ratus? 330. Tulis dalam debit 330. Ini cara kita ajak cara buat. Okey. Lepas tu yang perniagaan Nordida ni kita nak letak apa? Nak kredit dia boleh? Perniagaan Nordida. Okey, boleh. Perniagaan Nordida. Tapi dia masuk dalam akaun belum bayar lain-lain. Kita nak tak dia penghutang lah. Macam mana dalam bahasa mudahnya. Penghutang. Faham tak, Mel? Kau boleh sikit. Tak, cikgu nak bagi tahu kata dia ni contohnya kita beli barang, dia nak membezakan dengan akaun biasa. Jadi ini pendapat cikgu lah nak bagi tahu dekat dalam sistem contoh sebab kita nak kalau kita guna yang biasa ataupun dalam sistem perakaunan dia akan ada satu kod lain akaun belum bayar tapi kategori dia okey contoh kita akan guna kategori yang pertama sekali. Okey, contoh kod dia ini kalau dalam bentuk UBS tu kita tengok. Okey, kalau dalam bentuk UBS okey 4,000 contoh yang ni nama penghutang kan. Okey, 4,000 ni adalah dalam dipanggil akaun belum bayar. Contoh akaun belum bayar belum bayar ni dalam ni 4,000 tapi dalam kod yang satu lagi 4,001 akaun belum bayar lain-lain dia punya maksudnya dia ada dia punya pecahan dia sebab cikgu nak memudahkan okey tak faham ya
memudahkan kamu, faham tak? Okey. Tak apa. Tapi cikgu nak ajak secara biasa. So nanti bila kamu buat akaun nanti dalam keadaan kamu memerlukan kamu buat akaun yang betul, dia akan ada dua akaun berbayar. Dia akan ada dua, cikgu dah buat. Okey. Contoh ini kod dah, ini kod dalam perakaunan dah kita pakai lah kan. Okey, ini nama hutang dia. Okey. Dalam ABB dia ada dua jenis, cikgu beritahu. Satu ABB beri barang nego. Okey, yang kedua kita beli selain daripada barang nego. Barang nego contoh macam kita beli selain daripada barang nego, perabot, kenderaan dan sebagainya secara hutang. Bila secara hutang, jadi dia terpaksa kita kena mengasingkan. Sebab tu cikgu nak ajak cara kamu nak asingkan. Nanti sekiranya contoh macam kamu bekerja dekat dalam akaun syarikat akaun, kamu perlu tahu ada perbezaan antara akaun ABB yang biasa dan satu lagi akaun ABB tapi dia nama masuk yang benda yang lain, iaitu yang lain-lain. Cikgu nak beritahu yang ni ABB yang lain. Maksud kata lain-lain ni untuk kegunaan beli barang-barang aset bekas masa. Itu cikgu nak contoh. Itu cikgu letak ABB yang lain, lain-lain. Faham tak maksud tu? Kasih Abang, teach cara yang apa? Yang ni ya. Sorry. Okey, yang ni yang kat faham buat ni ya. Okey, cikgu nak contoh sebab faham kamu pula masa kamu buat akaun. Satu barang nego, satu lagi barang bukan masuk kata aset bekas masa. Nak contoh. Boleh tak semua nanti kalau kamu buat nanti. Okey. Seterusnya kita akan masuk bab yang soalan contoh yang keempat. Contoh keempat ni adalah pasal mini AA menjual sebuah mesin daftar tunai terpakai bernilai RM600 secara tunai, secara kredit kepada kedai buku Cik Ros. Okey. Bila kita beli secara bila jualan ni kita akan masuk macam mana kalau jualan biasa apa dia? Dalam akaun apa? Jualan biasa. Fakrul, jualan biasa. Baca tengok dalam muka surat ni. Jualan biasa apa dia? Okey, dalam soalan ni dalam muka surat 98 kat cikgu. Okey, contoh 4. Pasaraya AA menjual sebuah mesin daftar tunai terpakai bernilai RM600. Maksud kata Pasaraya AA ni dia jual aset bekas masa dia. Okey, kepada kedai buku Cik Ros bernilai RM600. Okey, bila jualan aset bukan semasa secara kredit, debit apa kredit dia? Boleh terang tak? Yang mana? Ini 17 hari bulan. Memang betul 600, tapi siapa yang debit? Siapakah yang debit butiran dia? Pembeli tu. Okey, cikgu boleh bang. Okey. Dalam mesin daftar tunai ni, ini dipanggil dalam apa dia? Mia, mesin daftar tunai apa dia? Ya. Alatan pejabat. Kalau dalam alatan pejabat, dia akan masuk debit apa? Kalau alatan pejabat, cikgu abang dah kali. Kalau alatan pejabat, dia apa dia? Fakrul. Aset. Ya. Okey, aset apa tu? Aset bekas masa. Okey, alatan pejabat aset bekas masa. Okey, kalau kita jual aset bekas masa, kita nak masuk apa yang kredit? Okey, perniagaan kita boleh apa? Pertama sekali, kedai buku Cik Ros tu sebagai kita punya penjual, pembeli kan? Ya. Okey, bila kita beli, apa yang kita nak kena letak? Harga dia. Okey, Pak Keluar mai depan. Mai depan mai buat. Allahu Akbar, boleh tak? Allahu Akbar. Halo, okey. Okey, mas cikgu ajak cara. Buat depan. Cikgu ajak cara. Okey. Boleh. Oh. Sorry tu. Okey. Pada minit, pada kita tinggi ya. Ajak cuba. Bantu cikgu. Okey. Cara dia macam ni. Bagus boleh. Okey. Bila kata
masuk 600, debit 600 per M. Ya kan. Ni okey. 600 betul. Kredit dia? Kredit 600 memang. Apa dia yang kredit dia? Account dia. Saya cikgu kata tadi. Bila sebut mesin ni apa nak SMS masuk? Alasan pejabat tu adalah kredit. Okey, kamu jawabkan sikit, kamu ambil jawab ni sikit, boleh. Kat sini ni kamu tulis alasan pejabat. Jawab sikit. Sebab nak membesarkan debit dan kredit, kita jawab sikit. Tak boleh buat lagi. Jawab. Ni kat sini. Oh, sini ni. Alatan pejabat apa? Ya. Ni. Ya. Okey, terima kasih. Faham tak? Faham tak Bakro laki yang lain? Kenapa kedai buku Cik Ros ni menjadi debit? Sebab dia membeli barang kan? Okey, bila dia beli barang, kita kira kata kita dapat duit, kita jual barang dia kan, barang kat dia. Dia tu adalah sebagai pembeli. Dia akan masuk dalam pemutah, kan? Betul tak? Ataupun dalam akaun belum bayar, akaun belum terima, ABT betul ya? ABT lain-lain, betul tak ABT? Cikgu dah. Akaun belum terima. Sebab dia beli secara hutang, betul tak cikgu dah? Okey. Kedai buku Cik Ros ni ABT. ABT. Yang alatan pejabat ni jadi kredit sebab dia buang, dia hilangkan alatan pejabat. Boleh tak Prol? Maksud kata dia jual alatan pejabat dia. Lepas ni faham lah. Okey. Tujuan dia adalah kita boleh buat catatan, kita boleh kata okey, dia menjual barang, dia jual aset bukan semasa secara kredit. Sebab tu alatan pejabat ni dikategorikan sebagai kredit. Faham? Okey. Yang kedua, cikgu nak panggil Darwish pula buat. Danish. Danish buat pula. Okey, Danish kena buat. Baca tengok maklumat dia. Cikgu nak ajak cara dia. Boleh tak? Okey. Kamu kena tengok 28 hari bulan ni, kamu kena tengok cara dia. Pada 28 hari bulan, sebuah pejabat sebuah meja pejabat terpakai bernilai 400 dijual secara kredit kepada perniagaan Husnau. Okey, debit dia apa? Debit apa dia? Debit apa dia? Butiran. Debit siapa? Siapa yang beli barang tu? Okey, perniagaan Husnau beli barang secara debit. Kredit dia siapa dia? Apa dia? Okey. Alatan pejabat. Pejabat. Okey, silakan Mak. Pejabat tu adalah kredit banyak 400 cara dia. Boleh kita buat. Buat sama kayak gitu kan. Padahal tu boleh 28 bulan kan? Okey. 28. Okey, boleh bawa boleh. Butiran. Debit boleh. Okey, boleh. Yang debit buka. Boleh apa yang debit? Okey. Ready? Bagi sambungkan. Okey, faham tak? Nampak cara dia buat? Lagi. Okey, perniagaan Husnau 400 debit ataupun dia panggil akaun belum terima, dia panggil yang baru punya. Itulah dia. Lepas tu alatan pejabat 400. Tujuannya adalah kita nak kalau dalam
menjual, kita kata kita jual aset. Bila kita menjual aset ni bermaksud kita melupuskan aset semasa. Faham? Kita boleh kuliah ayat itu. Tujuannya untuk melupuskan aset semasa. Boleh buat cara dia. Debit apa, kredit apa cara dia. Boleh buat tuan. Seterusnya, okey, ambilan barang niaga. Okey, untuk ambilan barang niaga, okey, ambilan barang niaga kita boleh buat 2016 pemilik mengambil barang niaga bernilai 450 untuk tujuan kegunaan peribadi. Okey. Bila ambilan dia akan masuk dalam mana? Ingat tak siapa tahu? Mia, ambilan masuk dalam mana? Ambilan. Ambilan, ha? Debit ambilan, kredit. Ha? Kredit apa? Soalan silat. Belian kredit, betul. Bukan sebab dia kira adalah ambilan, betul. Betul tak? Mia, tak itu salah. Okey. Ya? Boleh tak? Rasa. Okey. First kita boleh apa? Okey, pemilik mengambil barang niaga bernilai 450 untuk kegunaan sendiri. Debit ambilan, kredit. Kredit apa kasih? Belian. Okey, itu kod 9 Januari. Okey, untuk 24 Februari cikgu nak suruh Zara buat pula. Boleh Zara? Debit apa Zara? Apa dia? Apa dah Zara? Apa dah Zara? Debit apa? Dia sama je, benda yang sama. Debit ambilan, kredit belian. Bukan, dia memang belian, tapi ada satu lagi kita boleh pakai. Kita boleh ada dua, belian ataupun satu lagi kita boleh guna sebagai inventory pun benda yang sama. Betul juga kan inventory? Barang niaga kan? Boleh juga. Tapi selalunya belian tu akan dah bila debit dah. Sebab kita nak beritahu barang niaga kita kurang. Dia akan masuk kat dalam belian dah. Belian dah hilang dah belian tu. Sebab yang ni dia berkaitan dengan ni. Okey, semua. Cikgu nak abang. Okey. Bila belian tu dalam masuk dalam aset bukan apa? Aset apa? Dia apa dia? Belian tu apa dia? Dia dalam kategori apa? Liability. Dia dalam liability. Okey. Tapi sebabkan jenis A, kita akan pakai belian. Kita akan pakai apa dia? Aset. Aset tu ada apa dia? Yang kita boleh guna. Liability kan? Aset. Aset tu inventory. Sebab kita buat jenis am. Bila jenis khas tu baru kita akan keluarkan balik. Cara dia. Okey. Seterusnya ambilan aset bukan semasa. Ambilan aset bukan semasa ni kita boleh apa? Okey. Aset bukan semasa masuk kata kita ambil ROC bernilai 160 untuk kegunaan peribadi. Benda ni sama juga, ambilan debit ambilan, kredit aset bukan semasa yang tu. Contoh dia lengkapan cara dia. So kita nak bagi nampak. Okey. Yang kedua ni cikgu nak suruh Azrai pula. Apa dia Azrai? Terang. Ya. Okey, pemilik mengambil apa? Yang kedua 24 bulan. Mengambil komputer bernilai komputer pejabat bernilai 1,200 di dalam contoh 6. Macam okey, bila guna peribadi debit apa? Sebab kita berkaitan dengan debit ambilan. Bila ambil debit ambilan, bermaksud debit ambilan, kredit
Dia masuk dalam akaun komputer. Akaun ni. Okey. Siapa tahu? Cikgu nak tanya, aset bukan semasa. Komputer ada dalam satu kod asing kan? Betul tak? Kish. Betul tak? Komputer ada satu kod aset bukan semasa. Betul tak? Cikgu kata. Bila kata aset bukan semasa, bermaksud komputer ni boleh jadi alatan pejabat. Dia betul kan? Alatan pejabat pun salah satu dia kan? Betul kan? Sebab dia kata untuk kegunaan pejabat, yang sesuai adalah aset. Nama dia aset sendiri. Dia panggil aset komputer. Faham? Boleh try lepas ni nak buat macam ni. Soalan dia. Okey. Yang kedua, modal tambahan. Modal tambahan selain tunai dan bank. Pemilik membawa masuk kenderaan persendirian bernilai RM50,000 ke dalam perniagaan. Bila bawa masuk RM50,000 ke dalam perniagaan, debit apa yang ni pertama? Cikgu nak tanya put, boleh put. Debit apa? Kalau dalam yang general transaksi 5 bulan. Ya. Pakai spek kalau kena nampak. Tak bawa spek lah. Okey, dalam muka surat 99 boleh tengok dekat dalam ni. Modal tambahan selain tunai. Debit apa? Ha? Debit kenderaan, kredit modal. Faham tak cara dia? Debit kenderaan, kredit modal. Sebab dia pakai sistem yang sama. Sebab dia kata dia bawa masuk barang tu secara sebab dia kata modal tambahan selain tunai dan bank. Maksud kata modal tambahan ni dia boleh jadi dia bawa masuk aset secara direct ke dalam bank. Okey. Terusnya catatan penutup. Catatan penutup ni dia kata pindah akaun belian 4,600 kepada akaun perdagangan dan ekonomi. Contohlah yang ni. Catatan ini dibuat di dalam akaun dan dipindahkan ke dalam ledger untuk menutup hasil dan akaun belanja. Yang kedua adalah, yang satu lagi adalah catatan pelarasan. Catatan dalam jurnal am bagi merekod pelarasan untuk mengemas kini baki akaun pada akhir tempoh perakaunan. Pembetulan kesilapan. Hari ini ada semua dalam muka surat 99, cikgu Bapak. Okey, pembetulan kesilapan. Jurnal am digunakan untuk membetulkan kesilapan catatan dan merekodkan kurus niaga. Contoh macam Encik ni, macam Encik Muhammad bawa masuk sebuah sofa bernilai 450 tetapi disalah catat pada 5,400 450. Maksud kata kita akan ambil dia punya amount dia, perbezaan amount dia sebab kita nak masukkan balik kesilapan catatannya. Terusnya realisasi. Catatan berkaitan urus niaga, pembubaran perniagaan dan perekodan. Contoh, pembubaran perniagaan muhibah, kelengkapan kedai dijual dengan harga RM15,000. Cek diterima dan dibankkan. Contoh macam tu. Okey. Terusnya merekod catatan pembukaan aset bukan semasa, belian aset bukan semasa, jualan aset bukan semasa secara kredit, ambilan aset bukan semasa, modal tambahan selain tunai. Pembukaan akaun dia adalah contoh. Okey, pembukaan akaun memo berikut yang diambil. Ini ada dalam muka surat 100. Kalau kita boleh tengok. Okey, memo berikut diambil daripada kedai buku kedai permainan Alicia pada 1 Mei 2016 yang menjual permainan kanak-kanak. Kita nampak. Okey, dalam ni dia akan ada dalam memo ni dia ada bagi tahu. Ini adalah baki-baki aset dan liability pada 1 Mei 2016. Yang pertama dia ada sebut inventory, yang kedua tunai di tangan, tunai di bank, akaun belum bayar iaitu perniagaan maisarah dan juga modal. Ada dalam ini dipanggil memo. Yang kedua dalam ini adalah jurnal am. Tengok nampak cara di mana jurnal am dibuat. Akaun belum bayar perniagaan maisarah. Cepat tu cikgu guna kaedah ni. Okey, cikgu rehat Asad dalam 2 minit tak?
Okey, siapa-siapa yang nak pi apa-apa kau dulu kau, nak pi kandas kau, cikgu bagi sat. Pempek ayam boleh. 2 orang pempek ayam. Boleh? Cikgu benarkan dulu. Sebentar. Pempek dulu. Okey, laki, siapa nak pempek ayam? Kau nak pi cari gula-gula kat koperasi ke? Ha? Okey, rehat tak? Okey. Okey tak semua ni? Kau nampak ngantuk ni, kau Fadrul ni duduk tengok belah sana ni, tak apa? Okey, tengok dulu cikgu nak abang. Okey. Secara kesimpulan yang cikgu abang boleh cikgu abang kat kamu semua ni kan berkaitan dengan tajuk ni. Okey. Kali ini cikgu nampak, kamu nampak kan cara digunakan dalam sistem komputer macam mana? Kita rekod dalam komputer, dia ada 2 cara. Satu kita dalam jurnal yang kita rekod secara manual. Nampak cara dia? Kalau kamu nak buat nanti untuk jurnal kamu perlu rekod macam ni. Kalau kata banyak pelbagai cara, kamu perlu rekod secara ni. Ini cara dia betul untuk merekod. Dan yang ni untuk dalam komputer. Kalau komputer ni senang je cara dia. Kamu perlu buat cara dia serupa, biji, tak ada perubahan. Tapi kamu perlu gunakan kaedah yang sama. Okey. Jadi kau nampak kaedah dia. Okey, kamu nampak cara dia. Kaedah dia. Yang ni boleh aset bukan semasa. Ini cara dia nampak dia macam mana dia nampak cara ni dia masukkan amount dia bila dia rekodkan secara komputer. Okey, seterusnya belian aset secara kredit pun kamu nampak bila dalam transaksi ni. Okey, yang cikgu kata tadi tu transaksi tu nampak ini ada dalam muka surat 101 102 boleh kamu tengok balik 100 101 102 103 sama je cara dia buat. Dia kata sebab dia kata 648. Bila 648 dia masuk macam ni. Cara dia. Sebab nak bagi kamu faham dulu cara dia. Okey, seterusnya ambilan barang niaga. Contoh. Nampak dia ambil barang niaga. Dia kata ni dia buat dia dalam memo. Bila dia selalunya catatan dalam bentuk. Okey, siapa ingat yang kita belajar yang hari tu yang lepas? Dokumen. Semua dengar tak? Dokumen kita apa yang kita ingat? Kita belajar pasal dokumen. Memo. Apa? Okey. Dokumen perniagaan kan? Semua dalam dokumen perniagaan ni kita belajar kan? Kita daripada situ, kita akan buat journal. Journal pula dia akan ada 2. Kita buat journal. Yang ni kita buat journal yang biasa kita gunakan. Okey. Selepas kita ambil, kita buat journal kita buat journal khas dan buku tunai, kita akan pindah ke seterusnya, iaitu ledger. Kita akan post ke ledger pula. Daripada ledger, baru kita akan pindahkan kepada timbangan duga. Dan seterusnya kepada penyata pendapatan ataupun nama baru dia apa, Mia? Penyata pendapatan. Kalau nama lama dia penyata pendapatan. Kedudukan keuangan ke? Penyata kedudukan. Ya, PKK kan semua kan. Okey. Okey, nampak kan cara dia buat urus niaga dalam jurnal. Macam mana? Ambilan 450 dan sebagainya. Macam mana dia catat? Ini pun sama juga yang cikgu kata tadi. Macam mana cara dia catat pun. Seakan-akan dengan cara kita buat. Okey. Yang ni pun sama. Yang ni pun kita sama. Okey. Semua kita akan beritahu. Okey. Apa yang kita dapat ni pastikan nanti kamu kena buat dalam nota yang cikgu bagi tadi tu. Kita buat dulu jurnal Jurnal yang semua lah, jurnal semua. Jurnal kan kita okey, cikgu tengok. Okey. Dalam ni kita akan ada berkaitan dengan soalan. Cikgu nak kamu buat dulu dalam soalan 1. Cikgu suruh kamu buat soalan 1. Okey, cikgu nak kamu buat soalan 1. Nanti pada kelas seterusnya kita akan bincangkan soalan 1. Soalan 1, soalan 2. Sebab cikgu tengok yang berkaitan dengan soalan ni. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. 1, 2, 3. Okey, cikgu nak suruh kamu buat 1, 2 dan 3. Sebab ketiga-tiga tu ada berkaitan jurnal kan? Betul kan?
Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Ya, kamu buat. Tu, nampak kan? Ada siap dengan dalam helaian kita dah ada lah cara dia. Cikgu nak pastikan kamu, kalau boleh, kamu buat semua dan cikgu nak check. Boleh tak? Semua? Okey, semua boleh ni. Bangun. Siap-siap kemas barang. Ketua kelas betul? Bangun semua. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih semua.